Assalamualaikum khabar. Bersama saya Fazwan dari TM Motor World. Macam biasa, kita nak review motor 250cc. 250cc muka saya. Syarif tak tahu ada kan. So, untuk motor ni, untuk KTM 250, so kita tunjuk kategori dulu. Okay, kalau komen kat sini ialah adventure. Okay, kalau komen nak naked pun kita ada. Kalau kau nak fairing pun kita ada. Sport bike. Kita cerita dulu untuk KTM ni. Okay, untuk KTM ni, KTM 250 Adventure, untuk motor ni tahun 2021. Register pun 2021. So, kita tengok dulu barang apa yang ada. Condition kat sini dia memang standard lah. Kalau dekat sini korang tengok, ni korang jangan salah faham. Yang ni bukan o-ring Yang ni karat korang. Nanti kita akan tukar lah yang baru, okay? So, untuk motor ni kita akan buat servis balik macam biasa. Minyak hitam, warna filter, kita akan tukar balik, kita check balik. Okay, untuk harga dia, kami jual dengan harga 10,800 sahaja korang. Okay, kalau korang minat adventure yang duk belah lembah sayung tu, korang nak main, memang sesuai. So, yang ini ialah MT-25 Yamaha lah kan. So, memang dah ramai tahu untuk motor ni. Untuk motor tahun 2022, register 2022, condition memang standard. Tak ada tukar apa, warna pun original. Untuk mileage dia baru 48,000 je korang. Untuk harga dia kami jual dengan harga 11,800 saja korang. Jom kita pergi ke sana. Sekejap. Okey, so yang ini ialah Yamaha R25. Okey, yang ini motor tahun 2021, register 2021. Mileage dia pun rendah juga, baru 29,000 sahaja. Condition memang standard, warna original, sport ring pun original, exhaust pun original. Untuk harga dia 11,800, kau cepat grab. Sebab bos selalunya harga macam ni kategori harga yang rendah lah. So 11,800 memang cepat habis lah. Okay, untuk yang ni, harga dia kau kena tanya saya. Sebab belum keluar harga lagi, detail pun tak ada lagi, motor tahun bila pun saya tak tahu. Tapi anggaran lebih kurang dalam 13-12,000 macam tu lah kan. So apa-apa PM saya. Yang ini pula, okay, yang ini sama juga R25, kita 3 biji R25 3 biji. So untuk motor ni tahun 2020, register 2020. Yang ini dia dah tukar exhaust lah. Okey. Yang lain semua condition standard, tayar depan belakang baru lagi, warna merah original. So yang ni murah sikit sebab dia tahun lama sikit. Yang tadi tahun 2022, yang ni tahun 2020. Yang ni kami jual 10,880 saja. Okey. So yang ini ada 3 biji CBR 250. Semua yang ini dia ada jajah yang masing-masing, tapi kalau nak terstandard ambil yang warna merah ni. Merah ni memang standard, tak ada tukar apa pun. Telinga pun capang lagi. So cerita yang ini, kalau korang tengok video sebelum ni, yang exhaust Sakura tu, yang ini ada lagi. So yang ini kami jual dengan harga 16,800 saja. Okey. So untuk yang standard condition yang ini mahal sikit, tahun pun baru sikit 2022. Standard condition memang cuma dia pasang wheelet je lah. Dia tak sampai wheelet sini. So untuk yang ni kami jual dengan harga 18,800 saja. So next, kita ada hitam ni. Okey, hitam ni baru masuk juga hari tu, video tak ada yang ni kan. Okey, yang ini condition dia dah tukar exhaust. Kalau ada tengok belakang tu, SC Project ada pakai. Memang bising sikit lah. Kalau korang minat yang bising, boleh ambil yang ni. Untuk bunyi dia kita dengar sikit. Marah jiran. Okay, so untuk ini kami jual dengan harga 17,800 saja. Dia murah sikit lah. Okay, so korang kalau cari 250 boleh datang ke kedai kami. Boleh jumpa dengan saya, Fazwan. Kalau korang nak trade in motor Kapcai, nak upgrade ke 250 pun boleh. Kalau korang nak jual saja pun boleh. So jangan lupa cari motor, jual motor, beli motor di TM Motor World.